Okey, sekarang kita bersama dengan salah seorang artis yang baru saja menandatangani bersama dengan MIG Talent, yang mana dulu dah pun bersama dengan kita, dan sekarang ini selamat pulang kepada Kak Serina Rizwan. Terima kasih. Hai semua. Sebenarnya memang merindui untuk bersama kembali dengan Metro Wealth dan juga MIG. Kalau kita fikirkan balik, benda ni dah lama daripada zaman saya remaja-remaja gitu. Belas tahun dulu memang saya berlakon banyak dengan MIG. Drama pun ada. Di antara filem yang Serina pernah berlakon dengan MIG, 7 Perhentian. Kita berlakon juga cerita Potret Mistik, Hingga Hujung Nyawa, banyak jugalah. Harap-harapnya lepas ni dapat bekerjasama dengan adik-adik yang baru-baru ni semua, dan juga kawan-kawan rakan artis yang lain juga lah MIG. Yes, insyaAllah. Okey, so apa sebenarnya yang membuatkan Kak Serina rasa okey, aku nak pulang semula ke Metro Wealth? Apa penyebabnya? Okey, pertama sekali sebenarnya sebab lepas bersalin tu anak kedua tu memang Kak Serina berehat lama je, relax sekejap, sibuk dengan perniagaan. Tapi bila makin lama tu orang kata kita takkan boleh lupakan di mana tempat asal kita kan. Kita macam rindu balik, alamak, rindu lah nak berlakon balik kan, rindu nak mengacara balik, nak join kawan-kawan lama balik. Jadi Kak Serina fikir, daripada Kak Serina join syarikat yang tak pernah kenal, tak tahu dari segi establishment company tu, so Serina pilih lah company MIG. Sebab dah memang macam satu keluarga sebenarnya MIG. Jadi lebih baik saya balik kepada company lama yang pernah saya bekerja sama, dan saya senang bekerja, dan saya tahu company MIG ni ataupun Metro Wealth memang sangat profesional dan pengurusan dia sangat hebat lah. Itulah ceritanya kenapa saya kembali ke MIG semula lah. Selain daripada sekarang ni Kak Serina baru nak mula balik mengembangkan sayap dalam bidang lakonan kan. Tapi Majolan dapat tahu yang Kak Serina masih lagi ada macam invitation ataupun ada lagi program-program yang Kak Serina handle. So boleh ceritakan sikit tak apa lagi projek-projek ataupun aktiviti yang sekarang ni? Okey, buat sekarang ni memang Kak Serina aktif juga, tapi banyakkan ni macam buat MC job, kan, mengacara kat luar, dan rancangan TV dah kurang sikit lah. Cuma akan nak mula balik lepas ni dengan MIG. Tapi selain itu saya ada buat perniagaan sendiri-sendiri lah. Ada juga buat sebagai usahawan kan. Kadang-kadang selebriti zaman sekarang ni kebanyakannya suka dah mula berniaga kan. Sebab kita tak tahu masa akan datang. Ini senang kata macam duit pencen lah, senang kata. So ada juga buat perniagaan produk kesihatan, ada perniagaan tentang travel juga. Ada sikit-sikit lah, semua sikit sini sikit sana. Asalkan ada kerja, jangan duduk rumah je. Sebab saya rasa saya bukan jenis orang yang duduk rumah je kan. Okey, so sebut pasal produk-produk Kak Serina, kita nak tanyalah macam baru-baru ni ada isu timbul di antara ayah Kak Serina, iaitu Datuk Syef Wan, yang memberi komen mengenai sebuah program TV ataupun sebuah pertandingan di TV yang mana terlalu banyak iklan sehingga menyebabkan Datuk Syef Wan tutup TV tu kan. So apa yang Kak Serina boleh komen pasal isu tu? Okey, isu ni memang panas, sizzling. Alright, isu ni sebenarnya agak sensitif sebab setiap individu punya hak untuk memberi orang kata pendapat. Saya nampak benda ni dari segi, yalah, bukanlah my father saja, tapi orang luar juga mungkin ada yang setengahnya kurang selesa. Mungkin kenapa, sebab produk tu sendiri pun memang dah establish, produk yang bagus, dan customer base dia pun dah ramai. Tapi mungkin yang membuatkan ayah saya agak rasa macam jelak ataupun tak selesa lah. Saya rasa mungkin sebab berkali-kali ditayangkan benda yang sama, sedangkan hari itu dia mungkin niat dia nak menengok program-program tentang muzik, dia nak tengok siapa penyanyi-penyanyi, mungkin terganggu konsentrasi lah agaknya. Jadi saya pun tak boleh komen banyak, bagi saya itu mungkin personal dia punya pendapat. Tapi sebagai penonton, saya sendiri pun rasa kalau terlalu banyak sangatlah iklan sehingga mengganggu konsentrasi penonton, mungkin kadang-kadang ada penonton cepat rasa bosan lah, rasa jelak. Tapi bukan salah kepada produk itu dan bukan salah program itu, mungkin ada yang tak betul dari sudut planning dan sebagainya lah. Itu mengenai perkembangan dan juga beberapa isu yang terkini lah. Jadi kita nak tahu macam ataupun peminat lain nak tahu macam mana, sesiapa yang masih belum follow Kak Serina dekat Instagram ke, Facebook ke apa ke, Twitter ke, dekat mana nak follow? Okey, untuk peminat Serina, mungkin ramai yang cakap Serina tu tak berlakon lagi ke kan, dah cuci tangan ke? Okey, now I'm gonna tell you, I'm coming back with MIG and Metro Wealth. So for those yang nak follow Serina, siapa yang kaki main Instagram, IG saya Serina, SERINA REDZUAWAN, Serina Rizwan, boleh follow terus. Kalau saya punya Facebook pula, like page saya Serina Rizwan juga, ejaan yang sama juga.
Twitter pun sama juga, @SerinaRizwan. Boleh terus follow saya, boleh terus add dan boleh mengetahui perkembangan lebih lanjut lepas ni apa agaknya saya nak buat. Untuk mereka yang tak tahu, perkembangan terbaru saya sebenarnya saya dah ada 2 orang anak tau. Sebab ada yang cakap dengan saya, Serina ada 1 anak je ke? Saya sebenarnya saya ada 2 dah. 1 lelaki, 1 perempuan. Dah komplit dah hero-heroin. Cukup dah 2, 1 lelaki 1 perempuan. Tapi yang paling penting sekali, apa yang membuatkan saya lebih bersemangat nak buat comeback sebenarnya adalah kerana suami saya sebenarnya. Di sini ada suami saya kat belakang, dia datang support. Itu suami saya, Mr. Gavin ataupun Cik Salahuddin. Okey, sebenarnya suami saya lah yang support saya balik. Dia cakap, dia bagi semangat pada saya. Saya kata kalau you rindu nak berlakon balik, go ahead, dia cakap. Kenapa nak tunggu je kat rumah, dia kata kan. Sebab mula saya terfikirlah macam lah umur dah 31 ni, macam okey lagi ke nak berlakon kan. Sebab ramai artis baru sekarang. Tapi suami saya kata, you have the talent, you born with the talent, so better you go for it. Jangan rasa rendah diri dan sebagainya. So that's why saya semangat lah with kata full support from my husband and understanding of him and also my babies.